So, ini adalah rumah mak. So, bolehlah untuk family yang ada 5 orang. Aku tengok. Aduh, Dekat sini ada 7 unit semuanya. Semuanya 6. Okey. Kita mulakan sesi kedua memancing kita pada hari ini. Hingga pukul 11 ya di sini. Oh my god. Ayuh. Besar dek. Dia tahu. Ha. Nanti nampak tak besar. OTD tak dapat. Pasalnya kat sini hujan. Then saya dah selection satu anak bujang. Umur tu? Dia bujang. Tu kita kena ambil Ambil air dia. bawah 12 kita bagi. Yang tu Dia tambah 20 tambah 20 lah. Saya nak jumpa sekarang tu macam mana? Boleh? Ini ialah di Bukit Homestay Rembau Negeri Sembilan. Okay, tadi baru selesai registration. Kita ambil rumah mak nama dia, rumah mak. So sekarang ni dah settle, selesai, dah bayar. You all kena buat deposit. Bila sampai sini, you all kena settlekan, kena buat full settlement. Okay, bayar deposit, sampai sini buat full settlement. Okay, so sekarang ni kita nak bergerak pergi ke rumah mak. Kita orang ambil rumah mak. Family kecil je, jadi kita ambil rumah mak. Okay, hujan. Dia cantik tadi ni. Orang tengok buat syuting. Gitu. Gitu. Assalamualaikum. So, ini adalah rumah mak. So, bolehlah untuk family yang ada 5 orang. Dia ada bagi 2 extra mat dah. Okey lah. Not bad. Boleh. Berkonsepkan rumah kampung ya. So, siapa-siapa yang suka konsep rumah kampung, sila dah datang ke sini. Tak lupa nak cakap lah tu. Aku tengok. Aduh, bila aku nampak, aku tengok kereta tu. Kereta. Tapi aku dah terdetik Negeri Sembilan. Kenapa kau tak cakap kat mana-mana ke apa? Tapi dah ada. Tapi takkan lah. Dia cerita dia macam ni. Aku booking dulu. Tak, aku booking. Esokmu cakap cik dah booking. Kisahnya. Mulut tu tak reti nak cakap. Aku baca je. Oh, dah. Aziz, aku pun booking juga. Aku tak reti nak cakap. Tak reti kunci. Dah. Adidas juga. Sekarang ni drama dah. Orang tengah syuting. Baru dah. Jalan lah. Aku nak pergi syuting kat pergi. Jajak nak tengok ni rumah apa dia panggil? Rumah mak. Rumah mak. Mama.
Oh, tak apalah, kita dekat je. Mana Wan ni? Wan ni. Wan bawa apa? Sebelah. Apa orang cakap rumah Wan mandi di atas ni kata. Nanti edit betul-betul. Abang? Edit betul-betul. Di mana abang abang? Aduh, jomlah. Macam mana family ada ke? Semua? Cik belum lagi, cik tak sampai lagi. Oh, cik nak raya. Ada orang nak datang. Mana nak masuk? Jemput masuk. Aku Mana? macam Mana lempang orang? macam nak lempang je. Dah cakap lah papa dia. Jauh. Masuklah dulu sekejap. Inilah dia pemandangan di sekitar resort. Dekat sini ada 7 unit semuanya. Semuanya 6 berkonsep studio. Satu unit tu dia ada rumah yang paling besar lah. Macam kat sini yang paling besar pun rumah Wan. Rumah Wan ni untuk kuantiti ahli keluarga yang agak ramai sebab ada dapur untuk masak sekali. Ini dia 2 tingkat atas dan bawah. Okey, sini kolam. Okey. Ini kolam dewasa, sana kanak-kanak. Tapi ni rasanya I pun boleh mandi di kolam kanak-kanak itu. Ada berbagai rumah lah sepanjang jalan tadi nampak ada tu rumah Acu. Sana, situ. Ini rumah Abah. Yang ini I tak sure sebab I tak sampai atas lagi. Yang ni pun I tak tahu. And then the best part is dekat situ dia ada macam ruang untuk you tengok anak you mandi ke apa ke, boleh nampak lah, you boleh lepak situ. Nice. Dia letak macam platform and then dia ada rumput kapet tu. Gitu. Wow, bunyi ayam Belanda ni mengerikan. Rakan-rakan bahagia. Oh my god. Kita jatuh ya Allah. Okay. Hari ini sekarang kita akan pergi mancing. Hati-hati kak. Pajoran ini terlalu panjang. Okey, Ayu. Macam bawa bahan-bahan yang diperlukan untuk memancing adalah joran dan juga cacing. Oh, kalau geli cacing bawa pakai glove. Inilah buat memancingnya. Kamu kenapa ikut?
Hari ini umpan kita adalah cacing. Jadi ini adalah attempt saya untuk memegang cacing. Kena pakai glove kan? Kena pakai lah. Kena pakai. Oh my god. Lepas tu nak buat apa? Masukkan dalam mata kailnya. Mana mata kailnya? Kau ni pun tak. Dia melekat lah. Apa je nak apa kita kecil nanti tambah kuat yang makan. Sana belakang tak boleh kencing ya? Dia tu overflow daripada sini. Oh ya. Jangan datang tak dapat ya. Pancing kena sabar. Itu tarik ke dalam tu macam ikan. Ada? Ada ikan. Mana? Macam tu. Kat situ. Yang Tu daun nak? sabarlah. Apa? Dia ada shiny. Dia shining sikit. Itu yang shiny. Daun tu dia ingat ikan. Aduh, tu campur ni. Dah abang nak tukar spot. Sini sikit. Tadi akak dapat banyak kat sini. Wow! Ikan kiti. Ada cacing lagi. Lepaskan. Lepaskan lah. Pegang kalau keluar kalau mata kail dia. Takut. Kan ada cacing lagi. Tu lah, bersabar. Akhirnya. Orang kat belakang macam ni. Pusing dulu. Ya, takut jatuh. Alamak. Mana ikan tu? Mana? Mana? Oh, tu. Takut pula. Dapat ikan. Dapat ikan. Oh, apa kat ni ikan? Come here, duduk kat bawah. Okey, tahniah. Yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua Yang pertama jatuh. Kita jatuh tu. Hari ini kita berada di pukul waktu sekarang menandakan 8.55 malam. Kita mulakan sesi kedua memancing kita pada hari ini sehingga pukul 11 ya di sini. Oh my god. Ayo. Let's go. Ya. Tak diumpan lagi. Hey. Atas kiri. Besar dek. Kita tahu.
Tadi nampak tak besar. Besar lah. Syahid. Ui, dah ada. Bang. Abang mau dapat. Apa? Ini lain bang. Abang lain apa? Ya. Bergerak ni tengah laut tengah ni. Tengah laut. Tak nampak tali dia. Nampak ni. Jaya lah bang. Atas sikit bang, atas sikit. Bang, kita sama. Okey dah. Dah lepas ni. Cepat lalu pedang. Okey. Ni dah tempat piknik kat Shim mana ni. Nampak? Suasana kat sini sangat cantik kalau malam. Okey, siang tadi kami nak OOTD tak dapat. Pasalnya kat sini hujan. Then that's a swimming pool. Dekat sini swimming pool dia unlimited time lah. You nak mandi sampai tengah malam ataupun you tak boleh tidur terjaga pukul 3-4 pagi pun, you can still come here and swim if you want to lah. Tengah malam tak nak aku takut. Okay, so ini ada pot dia, nampak? So nice kan? So kat sini boleh lepak sambil tengok anak-anak mandi. Hi, good morning. Sekarang hari kedua nak balik ni, tapi kita nak pergi breakfast di swimming pool. Okay, let's go. Hello, you want to follow me? No, cannot. Okay, bye. Come, let's go to the pool. Yay! Come, come. Makan di swimming pool. Bila lagi? Kan? Jom. Baca. Depan sikit, apa depan sikit? Oh. Sudah puas mandi di kolam untuk bersiap-siap sebabnya kita nak balik. So hari ni kita akan tamatkan sesi kita pada hari ini dengan sesi bergambar. So kita lihat ke sana untuk sesi bergambar kita pada hari ini. Kemudian kami semua akan pulang ke rumah masing-masing.